Nama saya Faziman. Ini buah oreng. Buah oreng warna ginger. Oreng baunya wangi. Buah oreng rasa manis. Buah oreng licin. Buah oreng tak ada bunyi. Terima kasih semua, bye. Hai kawan-kawan, nama saya Lubna Khadijah. Saya nak cerita tentang bunga. Ini bunganya warna kuning. Wanginya. Bunga ini lembut. Tak ada bunyi, tak boleh makan. Bye. Kawan-kawan, nama saya Muhammad Al-Hazim. Saya dari satu virus. Ini ialah buah apple. Ia berwarna merah. Rasanya manis. Rasanya licin. Buah ini tiada bunyi. ia baik untuk kesihatan. sekian. Terima kasih. Bye. Nama saya Adena Sofia. Saya satu virus. Ini piano saya. Ia berwarna wangi. Saya boleh sentuh piano ini. Saya boleh melihat piano ini. Piano ini keluarkan bunyi. Sekian. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Afia Fatina binti Abdul Aziz Farhan. Saya dari kelas 1 virus. Saya akan menerangkan tentang 5 diria. Diria yang pertama, mata. Jika dilihat dengan mata, buah jambu warna merah. Jika guna deria bau, buah jambu berbau wangi. Jika menggunakan deria rasa, buah jambu rasa licin. Jika menggunakan deria pendengaran, buah jambu tiada bunyi. Jika menggunakan lidah, buah jambu rasa manis. Itu saja daripada saya. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Muhammad Fikar dari kelas 1 virus. Hari ini kita membuat projek sains itu benda hidup. Benda hidup yang saya pilih ialah kucing. Namanya Lily. Terdapat 5 ciri deria yang ada pada kucing. Deria pertama ialah deria sentuhan. Kita boleh menyentuhan dan rasanya ia berbulu halus. Ciri kedua ialah deria penglihatan. Kita boleh lihat kucing ini berkaki 4, ekor, telinga, perisai, hidung, mulut, mata, gigi yang tajam dan kuku yang tajam. Deria yang ketiga ialah deria bau. Kucing ini tidak mengeluarkan bau kecuali setelah dibandingkan dengan sabun
Deria keempat ialah deria rasa kita tidak boleh merasa pada kucing sebab ia haiwan yang tidak boleh dimakan. Deria yang kelima ialah deria pendengaran. Kita boleh pendengaran yang kucing ada meluahkan bunyi meow meow meow. Ya, inilah projek saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Rafitri Jana. Saya dari kelas 1 Firus. Pijakan sains. Ini buah jambu. Buah jambu ini licin dan ada warna. Warna dia hijau dan dia pun ada rasa dia manis dan sedap. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Auni Isra binti Kaisafi. Saya dari kelas 1 Firus. Saya bercerita tentang 5 deria. Pertama, deria penglihatan. Kedua, deria bau. Ketiga, deria pendengaran. Keempat, deria rasa. Kelima, deria sentuh. Ayo kita bercerita tentang 5 deria melalui bunga ros. Pertama, penglihatan. Bunga ini ada 3 warna. Pertama, warna merah. Kedua, warna putih. Ketiga, warna kuning. Kedua, deria bau. Jom kita bau. Wanginya bunga ni. Ketiga, deria pendengaran. Bunga ini tak ada keluar bunyi. Keempat, deria rasa. Bunga ini tak ada rasa. Kelima, deria sentuh. Bunga ini lembut tapi dekat dia punya batang ada duri-duri yang tajam. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Saya Norizala binti Arman. Saya dari kelas 1 Firus. Saya, di tangan saya ini carrot. Carrot berwarna oranye. Carrot ini benda hidup. Carrot ini khasiatnya untuk mata. Carrot ini rasanya manis dan sedap dibuat jus. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Luqman bin Muhammad Samsun. Saya dari kelas 1 Firus. Saya ciptakan daun. Daun ini berwarna hijau. Daun ini ada bentuk bulat. Daun ini boleh hidup. Daun juga boleh berbiak. Daun perlukan air. Daun untuk baju. Lagi tinggi. Daun ini ada bau wangi. Sekian, terima kasih. Nama saya Epolita Man atau Firus. Ini buah tipikal. Buah ni bulat. Buah ni manis. Isinya warna merah. Tolenya warna hijau. Buah tipikal ni warna merah sama hijau. Assalamualaikum, saya Wahid Baki. Saya 1 Firus. Projek Sai Dinosaurus.
Dinosaurus makan daging. Dinosaurus guna mata. Dinosaurus guna gigi. Makan. T-Rex makan daging. Dinosaurus makan tumbuhan. Tetragon boleh terbang. Badan T-Rex kuat, tebal, tajam. Kawan-kawan, nama saya adalah Hera Hafiz dari kelas 1 Firus. Hari ini saya menceritakan tentang pokok limau kasturi. Pokok limau kasturi adalah sejenis benda hidup. Jika dilihat buah dan daun limau berwarna hijau. Pokok limau kasturi tidak mengeluarkan bunyi. Apabila kita menciumnya, rasa pokok ini berbau wangi. 3. Buah limau ini boleh dimakan. Rasanya masam. 3. Bila tengok batang pokok ini ada duri. Bila sentuh tangan rasa sakit. 3. Itulah 5 deria manusia. Melihat, mendengar, menghidup, rasa dan sentuhan. Sekian, terima kasih.